Jauh sikit. Alhamdulillah. Simpanlah mic satu lagi tu. Okey, Alhamdulillah. Kanda kat Mekah lagi ke? Mak kat Mekah lagi ni. Nampak ada Kaabah belakang mah. Kat rumah dah bang. Pik Bong try cakap Indonesia tapi try ada logat Kelantan sikit tu. Indonesia Kelantan ke apa? Dekat mat pun letak spek Alhamdulillah. Mat tu tutup lah satu. Okey, Alhamdulillah. Mat ke okey. Dah cukup seronok. Dah habis dah. Berani marah lah. Okey, ya, minta maaf. Okey dah hilang dah. Sihat tak? Alhamdulillah kakak sihat. Dah hilang Kadang botak pun elok Ini filter kakak. Ini filter. Saya ni kalau tanpa filter muka biasa je kak. Saya nak cakap muka saya nak cakap muka saya ini, tapi saya ubah dia biasa. Nampak tak korang? Sebelum ni saya cakap muka saya dia macam tu ini tapi sekarang cakap muka saya biasa. Mak tu kenapa silau tau. Takkan saya nak cakap macam ni. Nak saya cakap macam ni ke macam mana? Nak bercakap macam ni? Silau lagi ke? Nak cakap macam ni macam mana ni? Nak cakap macam mana ni? Mat alih ke tepi sikit. Okey, baik. Dah cukup. Okey dah. Nak tepi pun dengar? Atau tak dengar suara? Dah? Dengar belum? Dah dengar ke? Pakai topi dah silang lah. Ya, lawa bos fake kan. Terima kasih. Mal kodok. Terima kasih. Ya Allah, murah rezeki. Ini semua budak-budak lama. Ya Allah. Ya ni sejujurnya kalau dekat sana ni, waktu aku dekat sana kau bagi ni umpam pahala kau lebih. Malah cakap bawa benda macam ni. Right? Comel walaupun tutup. Terima kasih. Marah lah kan dah. Tak apa. Alhamdulillah tak apa. Saya cuba untuk kawal diri saya lagi. InsyaAllah saya boleh kawal. Mungkin dalam sampai sebelum pukul 8 saya boleh kawal lah. Sampai pukul 8 insyaAllah saya boleh kawal. Lepas saya end live nanti mungkin saya akan start mencarut. Kita tak tahu benda tu. Itu hanyalah orang kat rumah saya je tahu saya mencarut tak mencarut. Assalamualaikum. Bila balik Malaysia? Dah balik abang. Dah balik abang dah balik. Bila rumah macam ni balik. Kecuali belakang nampak Kaabah, waktu tu saya kat sana. Ini dekat rumah ni. Abang jangan ulang soalan yang sama Tolong saya minta izin. Oh, ada sotong pula duduk main atas kepala geli. Geli bang geli. Geli. Hei, duduk main atas kepala geli bang. Geli jangan balik sotong. Tolong geli kau nilu. Tolong jangan balik sotong. Bila korang balik sotong, kau macam jangan kau. Jangan main macam tu lah. Kau umpama macam kau main kepala saya ni. Kau faham tak? Ada rambut saya tak pelik. Sebab apa? Dah menutupi kepala. Bila kau main macam ni, bila ada haiwan atas kepala, kau macam menganjing kepala saya. Kau dah umpama macam tijak kepala saya. Dah lah korang geli. Nilu. Macam ni tak apa. Macam ni okey. Nilu korang. Nilu. Dah. Apa? My friend. Esok kerja ke? Esok rehat bang. Saya nak beritahu korang malam ni pukul 8 malam kejap lagi saya akan post konten. Post konten ni bukan konten partnership, bukan konten apa-apa. Ini adalah konten yang mana kan best semat pula. Wah, ni lebih kamu hina ni. Cuba kau bayangkan 3,500 ni kau bagi macam tu. Umpama niat korang aku nak bagi ni, aku biar nampak kelakar, orang gelakkan kanda. Umpama macam itu, umpama macam apa? Nilu. Sotong tadi buat nilu. Umpamanya korang 3,600 orang ni, umpama korang niat untuk orang lain ketawakan saya, umpama kalau mempelecehkan saya, cuba bayangkan benda tu saya terasa. Kau tak terfikir kan? Cuba kau fikir balik. Ini umpama satu benda nak bagi orang ketawa. Tiba-tiba ketawa tu adalah satu pelecehan, hinaan. Cuba kau bayang, saya ni tak maafkan korang. Cuba kau bayangkan. Imagine dekat Padang Mahsyar macam mana. Saya tak maafkan korang ni, saya terasa. Korang pun Kanda. Dah lah korang tak selalu berselawat ke atas Rasul. Berselawat atas Nabi pun tak. Korang tak maaf, saya pula tak maafkan korang. Kanda. Kau cuba bayangkan. Sorry Kanda, saya tergelak. Okey, minta maaf Kanda. Okey, minta maaf. Jangan baling sotong. Janji jangan baling sotong. Janji tu jangan baling sotong Jangan baling sotong. Janji jangan baling sotong lah baling buku tak apa. Wah, kau buat macam aku ni LGBT Kau bagi gift pari kau kat aku
Kau buat macam aku LGBT pula kau. Berpari-pari macam tu. Astaghfirullahaladzim. Korang dah. Cukup. Tapi nama saya Sotom. Ya, tapi janganlah bagi geli ni lu. Jangan. Wah, kau seronok. Hey, Abang M, terima kasih. Wah. Ni ada niat. Abang tadi ada niat nak pukul kepala saya. Ada niat nak tampar kepala saya. Wah, awak kau main kepala abang guna kucing sekarang, hantar kucing Terima kasih Abang M bagi kita api semua benda. Sejujurnya saya rindu bentuk ikan pos. Saya waktu dekat sana, saya lupa bentuk ikan pos. Lepas saya melakukan ibadah banyak sangat, and then saya bila sampai Malaysia, saya lupa bentuk ikan pos. Boleh tak korang tunjukkan ikan pos macam mana? Boleh tak korang? Sebab saya lupa. Dekat sana saya banyak belajar istighfar, belajar selawat atas Nabi, tapi saya lupa bentuk ikan pos. Bila balik Malaysia, lupa bentuk ikan pos. Ada tak ikan pos? Rugi pun di kota Mekah, yang mana kota yang penuh barakah kat sana. Dan saya pun Alhamdulillah dah mendoakan semua yang menyokong saya, yang support saya. InsyaAllah one day korang akan jejak kaki di sana, insyaAllah. And then apa yang saya boleh cakap, terima kasih sangat-sangat. Dan konten malam ni adalah konten yang mana, konten terakhir yang mana saya tak mengenali pun para jemaah tu. Tetapi apa yang terjadi, itu macam hisap gam. Jangan silap tak. Yang mana semua jemaah dalam keadaan sedih. Kau nak tahu sebab apa? Kita orang dari mula-mula tak kenal, tiba diakhiri kita orang sebagai satu family. Kalau kau nak tengok pakcik-pakcik, kakak-kakak umur 60, umur 50 mengeluarkan air mata disebabkan saya, kau boleh tengok kejap lagi pukul 8 malam. Sedih sangat tu, ya. Macam Pendekar Penyu ada macam hisap gam anak, ya. Alhamdulillah. VCPM Panesa. VC apa ni? Jangan. Cukup, jangan. Kong. Kick dia kong, kick. VCPN tu kick kong, tolong. Jangan pengaruh saya, tolong. Jangan pengaruh saya, tolong. Minggir. Tolong jangan pengaruhkan saya benda, tolong. Kong, kick. Jangan, jangan. Kadang macam Mickey lah bila kena Gang, tolong, kick kong, VCPN, tolong. Jangan. Saya masih bersih. Jangan, tolong. Ya Allah, jangan. Bagi bunga Jangan tiba-tiba, jangan jom tu, jangan. Tengok parut dekat kepala kanan ni. Ini bukan parut ni. Kau tunggu lah. Esok orang semua buat lawak esok. Ambil duit siding, letak masuk dalam ni. Okay? Buat lawak-lawak, baru Raja 2. Kerana tutup kepala silau. Alhamdulillah, Bang Strawberry. Nanti Abang Strawberry macam ni, Abang Strawberry tu kita tak tahu Abang Strawberry kuat istighfar ke, salawat atas Nabi ke kan. Tak tahu kuat tak kuat. Kalau tak kuat nanti abang ada dua. Satu, tak kuat, tak dapat syafaat daripada Nabi tu Muhammad SAW. Yang kedua, abang tak minta maaf kat saya. Saya terasa geli. Abang satu tiba saya tak maafkan abang cari saya pula. Abang dua. Abang benda dua. Abang tu nanti, okay? Maafkan dah. Okay, Alhamdulillah saya dah maafkan. Tu buat penyapu kan dah. Tok Sami. Apa kes sekarang? Tak ada apa. Okay korang, pukul 8 malam ni adalah video yang terakhir. Boleh tak saya nak minta tolong korang 3,000 lebih ni, 4,000 orang lebih ni, korang support lah macam mana korang support Blog Brother. Anggaplah konten yang saya buat ni adalah konten Blog Brother, tapi versi Islamik, versi tawaf. Tawaf, okey? Versi tawaf. Boleh tak korang anggaplah konten saya nak post ni adalah konten Blog Brother versi Insaf punya blog. Okey kan dah, steady. Lama tak tengok live kan dah? Ya, dah saya tak live. Macam mana nak lama tak tengok? Betul tak? Lama tak live. Melainkan saya selalu live. Memanglah selalu tengok. Lama tak tengok, lama tak live. Okey kan dah? Okey, baik. Okey, boleh tak saya minta sebelum saya nak post ni, boleh saya minta 300k like? Boleh tak? Boleh tak minta 300k like? Boleh tak korang? Boleh tak? Tolong jangan melalaikan saya hantar gift macam tu. Saya mudah lalai tau.
Jangan hantar gift-gift macam tu boleh saya korang Saya ni baru balik daripada tempat yang suci. Bila korang hantar gift macam tu, saya dah lalai. Korang jangan jangan hantar-hantar macam tu. Jangan hantar gift-gift macam melalaikan saya. Tolong stop it. Orang English cakap stop. Orang English cakap enough. Okay? Dah solat ke? Dah, Alhamdulillah. Takkan saya nak tunjuk aku siapa. Bukan dah jaga pandangan. Tadi aku ada orang invite lagi. Halo Kak. Ya, hai. Kenapa invite tu? Kenapa? Kenapa awak ada apa-apa nak cakap dengan saya ke? Enggak. Kakak mau match? Loh kenapa enggak mau noleh? Sebab saya sakit leher. Oh alah, iya. Ya, Kakak mau satu match main? Jap, saya fikir jap. Ya. Oh kakaknya enggak mau noleh kalau sama ke cewek gitu kah? Kira. Saya jenis jaga pandangan sikit. Oh Masya Allah, ya Allah. Maaf Kak ya. Saya boleh toleh ke sini tapi saya kena tutup muka, tutup mata. Boleh? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Emang bisa pencet ini matchnya? Okay. Awak nak match macam mana tu? Gini. Kalah-kalah buat apa? Nggak ada apa-apa. Satu kali aja. Kakak kenal ini. Kenapa saya tak nampak lah, saya tak nampak apa-apa. Oh tak nampak gini. Bagi tahu punishment apa? Kenapa? Punishment apa kalah-kalah? Terserah kakak. Oh, tapi di sini nggak boleh challenge kalau di aku kak. Kenapa? Nggak tahu, nggak boleh. Awak jangan senyum-senyum tau. Saya tak nampak pun muka awak tengah senyum tu. Jangan senyum-senyum. Saya tak nampak pun. Nggak senyum. Saya saja teka. Ingat awak senyum, saya teka lah. Ya ke senyum tu, saya teka. Enggak, aku nggak ketawa. Nggak ketawa, betul lah. Iya. Saya tak nampak sebab saya tak nampak. Itu kakaknya buka satu loh matanya. Mana ada? Itu ada. Mana ada? Jangan nak fitnah saya Awak jangan fitnah saya boleh tak? Awak jangan fitnah saya. Saya memang betul-betul tak nampak ni. Awak jangan cuba-cuba fitnah saya. Cuba saya cakap macam tu. Saya ramai orang tengok ni. Awak jangan cuba fitnah saya tau. Aku di sini, kameranya agak ke kiri. Mana? Sini. Ya. Ya Allah. Oh, kakak kenal Kak Aisar? Awak kenal? Ya Allah. Oh, berat dekat Kak. Berat? Tak tahu berat dia berapa lagi? Berat itu apa? Engkau bilang berat. Oh, dekat kata aku Kak. Dekat. Ya. Oh ya, Masya Allah, di mananya? Tengok mukanya lebih kurang Loh, dekat. Itu kakaknya ngelihat, katanya jaga pandangan. Saya tak tengok awak, saya tengok pintu belakang tu. Oh Pintu belakang tu warna kelabu. Aku yang abu-abu. Aduh, biasalah cinta tu membutakan. Widih. Katanya jangan. Oh alah, ya Allah. Quran. Aduh, terbagi pick up line pula. Macam mana ni? Terbagi pick up line pula. Masya-Allah. Ustaz masuk kena. Ustaz Abdul Razak masuk. Macam mana ni? Bahaya ni. Macam mana ni? Apa Alif pun masuk ke? Tadi mana ada Alif kan orang. Kau jangan macam tu orang. Aduh, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita boleh cakap pick up line pula. Dia dengan spontan lah korang. Saya tak ada prepare apa-apa. Dia spontan. Korang lagi 2 minit korang 2 minit. Okay, saya twist saya beritahu korang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang baru masuk. Saya beritahu korang malam ni saya ada post konten terakhir dia saya di Kota Mekah, di Kota Suci. And then konten tu adalah konten yang mana semua saya tentang jemaah-jemaah yang sekali dengan saya. Kira macam
ayah dengan mak saya sendiri. Sebab apa, diorang pun anggap saya macam anak dia sendiri. And then saya rasa appreciate sangat. And then saya ada mendaki Gua Hira. Kau tahu tak Gua Hira tu apa? Gua Hira tu, kau nak tahu Gua Hira tu apa, kau pergi tengok kat saya punya YT. Saya post, saya boleh tak minta izin. Saya just minta izin kali ni je. Saya bukan buat konten yang Alhamdulillah 3 konten saya berkaitan dengan perjalanan ziarah tentang Rasulullah. Alhamdulillah semuanya 100 dekat 200k. Alhamdulillah. Dan kali ni konten terakhir saya. Boleh tak saya nak minta 3,000 jangan, please, tolong, please stop. Okay, stop. Tolong jangan baling sotong boleh tak? Tolong saya jangan keluar sifat marah saya. Sabar Kanda, sabar. Ingat perjuangan Hajar, macam mana Hajar nak dapatkan berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, nak dapatkan air, dan sifat sabar dia. Sabar Kanda, sabar. Ingat kenapa kita buat tawaf sa'i, sebab apa? Sebab kesabaran. Dah pukul 8 nak pergi korang. Boleh tak saya minta izin? Saya minta izin semua. Konten malam ni adalah konten berkaitan saya dekat sana, konten terakhir. And then konten ni panjang. And then boleh tak saya nak minta izin korang 3,500 ni, boleh tak korang komen dekat saya punya YT? Korang komen, and then korang tengok sambil komen semua benda boleh. Saya minta izin tu je, minta pertolongan korang. Support lah saya untuk konten saya. Saya minta korang bagi gift ke apa, cumanya korang tengok. Dan 3,400 ni korang semua komen, boleh tak? Saya minta izin pergi kat YT saya, AI ke Kanda. And then korang semua komen. Okay, saya dah post sekarang. Saya dah post. Korang pergi komen semua benda, dan korang komen, dan korang komen nak. Dan insyaAllah korang akan ke sana juga. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik korang, Assalamualaikum dari seorang pendosa.